العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فكه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita pada kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah pada perbahasan sulasi mazid fihi bisalasati ahruf. Kemarin kita dah ambil dah bab yang pertama iaitu bab istaf'ala. Mu'zam ulama mengatakan bab sulasi mazid fihi bisalasati ahruf ni ada 4 bab sahaja. Mu'zam ulama mengatakan ada 4 bab sahaja. Istaf'ala, if'awala, if'awala dan juga if'alla. Ada 4 sahaja. Dan yang datang dengan banyak makna hanyalah istaf'ala. Banyak makna dia. Istaf'ala sahaja yang banyak makna. Selain daripada istaf'ala, maka hanyalah menunjuk kepada apa? Quwwatil makna wa ziyadatihi an aslih. Itu sahaja. Ataupun kita boleh kata juga menunjuk kepada makna mubalaghah. Seperti mana kita tengok dah kemarin. Atau besar lagi menunjuk kepada makna fa'ala al-mujarrad. Itu je lah. Maknanya sehabis banyak dia boleh tunjuk adalah makna mubalaghah. Gitu. Yakni hak selain daripada istaf'ala. Ada pun istaf'ala makna dia banyak seperti mana kita tengok dah. Jelah. Jadi kita mulakan pengajian kita hari ini dengan kita baca sekali lagi if'awala. Kerana kemarin itu masa kita baca tu tubuh anak tengah tak sedap sangat dah. Jadi anak takut anak berbicara dengan keadaan yang tersilap apa-apa. Tamam? Tafadhal. Siapa baca ini? Siapa yang nak baca? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب زدنا عنا أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ينقل الثلاثي إلى وزن إفعل بزيادة همزة الوصل وتضعيف العين والواو بين العينين. Kita cerita dah ni apa? Yunqalu macam biasa ada 2 maksud, ada 2 takdir. Ibarat yunqalu thulathiyyu ditakdirkan dengan 2 ibarat mengikut 2 mazhab. Tamam, sama ada kita kata yunqalu al-fi'lul madhi al-thulathiyyu al-mujarradu ataupun kita kata yunqalu masdarul thulathiyil mujarradi. Tamam? Ila wazni istaf'ala, kepada wazan istaf'ala. Dan tab'an ini tidak ada khilaf pada sudut ishtiqaqun saghir. Tamam? Dan kita dah maklum, kita dah cerita sedikit berkaitan dengan ishtiqaqun saghir. Boleh?
Biziyadati hamzatil wasli, dengan tambahkan hamzah wasal, ai fi awalihi, pada awalnya. Wasin, watta'i fi awalihi juga. Dan tak salah kalau kita letak fi awalihi pada akhir selalu. Nah, maksudnya kita letak biziyadati hamzatil wasli, wassini, watta'i fi awalihi. Tak gitu. Apa cerita deh? Hamzatul wasli. Bawah tu deh. Gimana pula? Biziyadati hamzatil wasli wa tad'ifil aini. Situ ada lebih waw tu. Aini wu tak ada. Biziyadatil aini wal wawi bainal ainaini. Ai fi awalihi. La. Biziyadati hamzatil wasli tu fi awalihi. So. Boleh? Wa tad'ifil aini. Tad'ifil ain berlaku selepas daripada fa, sebelum daripada lam. Moga kedudukan ainin yang kedua. Lepas tu wal wawi ni ataf pada kata hamzati, ai bi ziyadatil wawi bainal ainaini apa al mudha'afaini tadi tu. Tu al mukarraraini tu. Tamam? Yang pertama dia kata lil mubalaghati, nak menunjuk kepada mubalaghah. Dan tab'an bila sebut mubalaghah, ai mubalaghatu aslih, quwwatil makna wa ziyadatihi an aslih. Kita boleh kata mubalaghah ai mubalaghatu aslih. Boleh? Wa quwwatil makna wa ziyadatihi an aslih. Gitu. Gitulah takdir semua pada mubalaghah. Boleh? Tafadhal. Nahwu ihdawdaba Zaidun. Ai ishtadda hadabu. Sangat bersangatan bengkok dia. Boleh? Bersangatan bengkok dia. Tafadhal. Wa li ma'na fa'ala al-mujarradi. Nahwu ihlawla at-tamru. Ai hada. Ai apa? Kata musannif ihlawla ai hala. Kita tengok dakwah tamah dia rendah. Dia penuh atau dia turun tu. Itulah makna hala. Betul dah? Fadal. If'ala yaf'a'ilu if'i'alan wa muf'alan fahuwa muf'a'ilun wa dhaka muf'a'alun if'a'il la taf'a'il muf'a'alun naqisun wawiyyun. Ihlawla yahlawli ihlilaan wa muhlawlan fahuwa muhlawlin wa dhaka muhlawlan ihlawli la tahlawli muhlawlan. Sama maknalah dengan apa? Ihlawla dengan mana tadi. Dan anda cari kemalan, sempat anda cari hala at-tamru, maksudnya manis kurma itu. Maknanya manis kurma itu. Maksudnya ihlawla sama dengan makna hala. Jadi bila hala maksud dia manis, ihlawla pun maksud dia manis juga. Dan anda rasa makna ni lebih kuat kerana kita guna halawatul tamri ni. Halawatul tamri. Boleh? Orang Arab mesti sebut hilwah. Orang Arab mesti sebut hilwah. Lebih banyak daripada halawah. Jadi masdar kepada hala adalah halawah. Tamam? Dan warid juga lafaz bahasa Arab hilwah ni. Sanatun hilwah. Wazan fi'lah. Menunjuk kepada tahun yang manis. Kerana kamu dilahirkan pada hari ini. Kudoakan kepada kamu dengan penuh kemanisan dan keberkatan. Itu maksud sanatun hilwah. Boleh? Atau kalau kita apa? Nyanyikan kepada dia sana hilwah ya jamin. Kena. Sebab kita tengah doa kebaikan. Kalau kita doa ke dia, kalau kita sebut dia sana hilwah ya fasid, contohnya, waliyazbillah min zalik, boleh. Ya qabih, contohnya, macam tak kena pula. Doakan kebaikan, tapi akhir dia tutup dengan keburukan. Dia nak membawa kepada ta'kiduz zammi bima yushbihul madhi.
Ha. Habis setakat tu. Tahu dah? Baik. Musannif hanya buat mari contoh naqisun wawi. Daba bukan naqisun wawi. Boleh? Dia adalah misal kepada mudha'af ke apa? Mudha'af sahih. Boleh? Sebab hadaba. Boleh? Bukan mudha'af lah. Sebab da tu saja. Da tu tad'if. Apa tad'if kepada wazan. Misal kepada Salim. Salim. Okey, jelas itu? Baik, tafadhal. ينقل الثلاثي إلى وزن إفعال بزيادة همزة الوصل. هني بزيادة همزة الوصل في آخره. في أوله. بزيادة همزة الوصل في أوله. Macam mana sebut? همزة الوصل لا تكون إلا في أول الكلمة. alif pula al-alifu la takunu illa fi ghairi awwalil kalimah. Tu kaedah alif dan kaedah hamzah wasal. Alif dia tak akan duduk melainkan pada selain daripada awal. Hamzah wasal pula dia hanya boleh duduk apa? Melainkan dia tidak akan duduk melainkan pada awal kalimah sahaja. Jelas tak? Alhamdulillah. Fadhal. بزيادة همزة الوصل والألف بعد العين وتضعيف اللام. Dia kata wal alif ba'da al-ain. Alif tu tambah selepas daripada ain. Gitu. Lepas tu tad'ifkan lam. Tabalah tad'if lam tu selepas ain lah. Makna selepas pada ain tu ada dua benda berlaku. Tambah alif dan tad'ifil lam. Okey. If'ala. Gitu. Jelas? Macam dah sebut, makna selain daripada istaf'ala, makna yang ittifaqnya adalah makna mubalaghah. Itu ittifaq. Cuma terkadang macam if'ala tadi, dia menunjuk juga makna mujarrad. Jelas? Okey, fadhal. للمبالغة في الدخول في الصفة. Menunjuk kepada mubalaghah. Ay ziyadatun an aslih. Itulah makna mubalaghah. Makna lebih daripada hak asal dia. Apa asal dia? Hamira. Kalau contoh ihmarra, hamira asal dia. Boleh? Dan kita kena mulahazah di sini yang wazan yang ketika khumasi. Wazan ketika khumasi dulu kita ada dah ihmarra. Jadi kalau kita letak sebaris hamira, ihmarra dengan ihmarra, yang paling kuat mubalaghah adalah ihmarra. Yang paling kurang, maknanya makna merah biasa, hamira. Lepas tu kuat sikit, ihmarra. Kuat lagi, ihmarra. Boleh? Jadi mubalaghah. Fi sifatin. Pada satu sifat. Boleh? Tu. Jelas dah? Baik. Sifat sini, apa makna sifat? Adakah sifat ni bermakna warna sahaja? Ataupun sifat ni boleh dikatakan pada selain daripada warna? Maka kita jawab, sifat di sini umum. Sama ada warna ataupun bukan warna. Boleh? Sawa'un kanat alwanan au ghairaha. Boleh? Sawa'un kanat alwanan au ghairaha. Kita belajar warna ni arad ke jirim? Arad ke? Arad kepada suatu jirim yang kita pada adat tengok dengan mata. Boleh? Kita ada juga arad kepada jirim yang kita biasa dengar dengan telinga. Apa contoh? Arad yang ada pada jirim yang biasa kita dengar dengan telinga. Apa? Apa arad tu? Suara. Suara tu dia menumpang pada angin. Tak? Jirim kepada suara adalah angin.
Angin tu, suara tu adalah apa? Arad. Sama juga baung. Bauan tu dia adalah arad yang kita lihat, yang menumpang ada pada angin, pada udara. Begitu juga ni, macam kapek ni. Kita Kelantan panggil kasak. Orang kena panggil apa? Panggil kasak. Kasar. Kita setuh tu jadi kasar, dia bukan licin tak. Ni orang panggil licin lagu ni. Ni orang panggil licin. Faham tak? Licin tu dia menumpang ada pada zat buku. Tu pun sifat. Jadi itulah makna arad tu. Itulah makna sifat. Mubalaghah fi sifah. Mubalaghah fi sifah. Faham tak? Tu. Sebab tu kita ada satu fi'il. Apa? Ikhshawshana. Ikhshawshana. Faham tak? Maksudnya sini bagi misal warna. Boleh? Bagi misal warna. Ikhshawshana maksud dia apa? Maksud dia sangat kasar lah. Contoh anak kata, Ikhshawshana ghulaful kutubi. Jadi kasar lah. Jadi apa? Kerah lah kulit-kulit kitab itu. Faham tak? Ikhshawshana kan al-khashin bukannya warna. Jangan tu? Faham? Tak? Tak beda. للمبالغة في الدخول في الصفة نحو. Jadi faedah makna sifah sama ada warna ataupun bukan warna. نحو إصفار الموز. Bersangat kuninglah oleh pisang itu. Boleh? Bersangat kuninglah oleh pisang itu. Ai ishtadda isfiraruhu. Bersangat kuninglah. Bersangatanlah oleh kuning pisang, kuningnya, ini kuning pisang itu. Boleh? Tapi kita tengok dalam ilmu buah, tak lazim daripada pisang kuning tu dia manis. Betul tak? Dia ada pisang koh kuning dia koh kelak. Tak? Tu koh kuning dia koh kelak. Tu tak apalah, tu kita tengok dalam buah lah. Nah. Kita ni mesti pisang. Betul? Ni mauzun dia dah. Wazan dia mesti nak tarik mauzun kepada wazan ni. Contoh-contoh dia. Bukan semua banyak lah. Cuma contoh dia. Fadal. يفعل إفعلالا ومفعالا فهو مفعال وذاك مفعال إفعال لا تفعل مفعال صحيح إحمار يحمار إحمرارا ومحمارا فهو محمار وذاك محمار إحمار لا تحمار محمار صحيح يصفر إصفرارا ومصفارا فهو مصفار وذاك مصفر إصفار لا تصفر مصفار أجوف يائي. Tu nak makna dia sama lagi tu warna dah. Bawah ni dah. Ihmarra merah, isfarra kuning, ibyadda putih. يبيض إبيضادا ومبياضا فهو مبياض وذاك مبياض إبياض لا تبياض مبياض. ينقل الثلاثي إلى وزن إفعول. Maksudnya bagi misal warna sahaja. Boleh? Maksudnya bagi misal warna sahaja. Mungkin tu boleh tulis sikit. Wa nahwu iqtarra an-nabatu. Tak ada nasa bagi ikhshawshana nak bagi ni. Ikhshawshana tu untuk misal hak sebelum ni. Ambil ni iqtarra an-nabatu. Boleh? Apa makna iqtarra an-nabatu? Iqtarra an-nabatu
Boleh? Makna dia ialah menjadi keringlah. Menjadi keringlah tumbuhan itu. Boleh? Menjadi keringlah tumbuhan itu. Boleh? Satu lagi. Wa ibharra al-lailu. Ishtaddat zulmatuhu. Ishtaddat zulmatuhu. Boleh? So lagi. Ibharra al-qamaru kathura daw'uhu. Kathura daw'uhu. Yalah. Itu menunjuk kepada makna yang selain daripada warna. Mubalaghah pada suatu sifat. Terang cahaya, berubah menjadi kerah, berubah menjadi kasar. Betul dah? Itu si kasar tu sifat yang ada pada apa? Sifat yang ada pada jirim yang kita dapat idrakkan dia dengan persetuh pada adat. Ada? Jelas dah? Tu. Pernah tak kita tengok kain? Kita boleh tahu kain itu tadi dengan kita tengok dia tu licin ataupun kasar. Pernah tak? Tidakkah licin dengan kasar ni biasa kita pada adat kita idrak dengan persetuh? Siapa? Lagu mana kita idrak dengan mata? Perlihat. Itu maknanya idrak dan mudrik dan mudrak, iaitu persetuh dengan sentuhan tu, itu hanyalah adi, rabtun adi. Dan kita boleh dapat ilmu yang sama walaupun kita tengok dengan mata. Betul lazim tak? Apa? Maklumat yang kita dapat dengan cara ru'yah tu mesti hanya kita tengok dengan mata. Tak semesti. Mubsarat kalau dia berlaku dengan selain daripada basar. Seperti mana kita belajar dah dalam apa? Dalam isu ru'yatullah. ينقل الثلاثي إلى وزن إفعول بزيادة همزة الوصل والواوين بعد العين. Kata musannif yunqalu as-sulasiyu ila wazni if'awwala. Dipindahkan sulasi, yakni diisytiqaqkan sulasi fi'il madhi sulasi mujarrad, ataupun dipindahkan, yakni diisytiqaqkan masdar sulasi mujarrad ila wazni if'awwala, kepada wazan if'awwala. Dia kata pindah-pindah tu bi ziyadati hamzatil wasli tab'an fi awalih, pada awalnya. Wal wawaini ba'dal ain, dan tambahkan dua waw selepas daripada ain. Tamam? Tu. Bukan tada'if fil waw ni. Tambah dua waw. Lepas tu waw tu ditada'if. Waw tu tadi diidgham. Ada? So. Baik. Apa makna dia? Makna dia mubalaghah juga. Makna dia mubalaghah juga. Apa makna mubalaghah? Mubalaghah asli. Apa makna mubalaghah asli? Macam mana kita nak hurai? Ana rasa antum faham belaka. Dah tu mubalaghah tu. Macam mana nak huraikan mubalaghah? Fadhal Ustaz Aziz. Pertambahan pada kuatnya makna
berbanding dengan lafaz yang mujarrad. Cuba dengan lisanun fasih. Kita sebut. Mubalaghah ni Hmm. ada pertambahan Hmm. pada makna dari segi kekuatan berbanding dengan mujarrad. Berbanding dengan makna yang ditunjukkan oleh asal dia. Ya, makna yang berbanding dengan makna yang ditunjukkan oleh asal dia. Betul? Tapi dia nak sini mubalaghah fil lazim. Mubalaghah fil lazim. Bukan mubalaghah fil mutaaddi dak. Fa kharaja bihi al mubalaghah apa? Fit ta'addi. Jelas? Jadi dia tu pertama kena fi'il lazim, yang kedua apa? Dia kena mubalaghah. Tu makna apa? Yunqal sulasiyu ila wazni if'ala. Tamam? لمبالغة اللازم نحو إخروط شعاع الشمس. Ikhrawata makna sangat menyinarlah. Ikhrawata maksudnya sangat menyinarlah. Boleh? Fadal. إفعول يفعول إفعوالا ومفعولا فهو مفعول وذاك مفعول إفعول لا تفعول مفعول مفعول. صحيح. يعلوط يعلوط يعلواطا ومعلوطا فهو معلوط وذاك معلوط يعلوط لا تعلوط معلوط معلوط. Baik, yang alawata ni kalau kita tengok pada makna dia, maka kita tak nampak makna mubalaghatul lazim. Bahkan kita faham dengan makna apa? Lidalalati ala makna al-mujarrad. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid pada salah satu bahagian dalam kitab dia Durus Tasrif dia kata, suatu fi'il mazi menunjuk kepada makna mujarrad adalah apabila fi'il mujarrad tu tak ada. Macam safara menunjuk kepada makna safara kerana safara tu tak ada. Safara tu tidak warid dalam bahasa Arab. Boleh? Jelas tak? Itu ilah Syekh Muhyiddin lah. Walaupun anda cerita dah buat ni pada perbahasan safara tu. Baik, maka sini i'lawata ni maksud dia menunggang kuda tanpa pelana. Boleh? Rakibal farasa bighairi sarjin. Boleh? I'lawata. Baik. Itu semakna. Makna yang kedua adalah kita pegang tekak lembu, nanti Nabi kat bahasa Arab. Kita nak naik lembu, kita gagah dengan apa? Kalau orang nak naik lembu, dia gagah tu di mana? Dia tekak lembu lah. Dia akan paut, dia tekak lembu, lepas tu dia cokeng kaki dia naik. Sah? Dah dia naik lembu tak? Padam pun. Haji tengok tak orang naik lembu. Balik ni tengok lagu mana biar lembu jaga lah orang naik, biasa budak-budak yang naik. Kubah. Seladar. Macam kena nak seladar. Seladar ni hok tanduk gitu tu. Besar buat ikat tu. Tu seladar. Benda tu orang naik. Benda tu orang naik. Jadi perbuatan bergantung di kepala binatang an'am. Untuk kita naik ke atas dia, perbuatan itu nama dia apa? I'lawata. Faham tak? Tu. Ta'allaqa bi'unuqil ba'iri liyarkibahu. Ta'allaqa bi'unuqil ba'iri liyarkibahu. Tu makna i'lawata. Ada makna mubalaghah situ? Tak ada makna mubalaghah. Dia makna mujarrad saja. Yalah? Jadi maknanya kita boleh katakan ada makna yang lain lah selain daripada makna mubalaghah, iaitu lidalalati ala makna al-mujarrad. Jelas tak? Bersalah dengan apa? Misal hak atas hak musannif bagi tu. Misal hak atas hak musannif bagi tu iaitu apa? Ikhrawata.
Contoh dan misal dalam mata bina, ijlawadha. Ingat tak? Ijlawadha maksud dia apa? Masya bijiddin ataupun asra'a fil masyi. Jalan dengan laju. Wana ijlawadha tu, yang ni gua ana lorak tu. Ingat tak? Ra'aituka mujlawizan. Aku tengokmu tu lorak hari ni. Boleh? Ijliwas kat mana tu? Tu boleh lah. Kalau nak kira kecek tu boleh. Ingat tak? Fadal. ينقلب رباعي. Oh, habis dah. Jadi cukuplah berapa bab? Cukuplah 4 bab kepada sulasi mazid 3 huruf. Jadi sulasi mazid 3 huruf ada 4 bab. Sulasi mazid 2 huruf ada 5 bab. Sulasi mazid 1 huruf ada 3 bab. Jadi berapa ada belakang bab? Berapa bab? Mazid untuk sulasi saja 10 bab. 5 campur 4 tak dia tak boleh 10. 5 campur 4 campur 3 jadi 12. Sah? 12 bab. Boleh situ? Insya-Allah. Kita nak masuk kepada perbahasan yang baru pula, iaitu perbahasan yunqalu ar-ruba'iyyu, yani al-mujarradu ila wazni tafa'lala bi ziyadati ta'i fi awwalih. Tamam? Tafadhal. ينقل الرباعي إلى وزن تفعلل بزيادة التاء في أوله. Dia kata dipindahkan, yakni diisytiqaqkan. Boleh? Dipindahkan, diisytiqaqkan. Ini kita akan bahas dalam ilmu isytiqaq nanti. Ini kita akan bahas dengan dalam ilmu isytiqaq nanti. Tahu anda dalam Bulghatul Mushtaq kita dah baca di halaqah tu lah. Adakah lazim al-aslu mesti 3 huruf ya? Ini pun ada cerita dah sikit-sikit bawah ni. Asal kepada isim boleh jadi 3. Sama ada 3 huruf ataupun 2 huruf ataupun 4 huruf ataupun 5 huruf. Faham tak? Jadi sah tak kita kata ar-ruba'iyul mujarradu tu al-aslul wahid? Sah, tidak ada masalah. Jelas? Tu. Jadi sah. Detailnya kita akan bicara dalam halaqah nanti insya-Allah. Pentinglah kelas istiqaq ni penting. Ilmu istiqaq ni penting. Ana harap sangat ada generasi kita yang mampu baca sehingga kitab Nuzhatul Ahdaq. Boleh? Tinggalkan pengajian yang tidak memberi kepada kita manfaat. Bukan nak kata pengajian nama, bukan. Jangan faham gitu. Maksudnya adalah tinggalkan pengajian yang seumpama daurah-daurah. Daurah-daurah yang tidak bagus untuk kita. Dia ada daurah bagus untuk kita. Tapi ada di sana daurah anda tengok. Dia baca kitab-kitab sehingga menafikan akhzul ilmi syai'in bi syai'in tu. Sebab tu anda tak suka sangat letak nama daurah. Benda anda baca. Tak suka letak nama daurah. Kurang minat. Apa sebab kita baca bukan dengan cara daurah. Kalau daurah pun daurah masa, bukan daurah cara mengajar tu. Tu kena ingat. Itulah manhaj yang anda rasa sesuai dengan lebih-lebih lagi umat Tamil ni. Mana kita balikkan kepada yang sebenar. Tempat-tempat sahaja kita boleh guna daurah-daurah ni. Okey, tafadhal Sa'idah sekali lagi. ينقل الرباعي إلى وزن تفعلل بزيادة التاء في أوله. Tambah ta saja. Asalnya fa'lala tambah ta jadi kan? Tafa'lala. Boleh? Fadal. لمطاوعة فعلل. Mutawa'ah fa'lala. Untuk mutawa'ah bagi fa'lala. Maksudnya fa'lala tu mutawa' dia. Fa'lala tu mutawa'. Kita cerita dah. Mutawa' ni dia mesti fi'il muta'addi. Mutawi' mesti fi'il lazim. Al-mutawa'u al-fi'lul mutawa'u la yakunu illa muta'addiyan. Al-fi'lul mutawi'u la yakunu illa
laziman. Faham tak? Tu. Jadi mutawa' adalah fa'lala. Mutawi' adalah tafa'lala. Hak ni lah. Baik. Apa contoh musannif bagi? Musannif bagi contoh dahrajtul hajara. Aku menggolekkan akan batu. Tengok. Dia muta'addi ke lazim? Muta'addi lah. Sebab perbuatan menggolekkan, memusingkan, menggulingkan, itu ke apa? Mestilah ada yang digoleng. Sah? Lagi pula, dia ni muta'addi binafsih. Dia istilahi. Muta'addi istilahi. Dahrajtul hajara fatadahraja. Maka bergoleklah batu itu. Gitu. Boleh? Jadi kalau kita nak cerita, goleklah bola itu. Tadahraja al-qurratu. Boleh? Tu. Bergoleklah bola itu. Boleh? Tu. Tapi kalau kita nak kata aku menggolekkan, aku menyebabkan bola itu bergolek, batu itu bergolek, kita kena kata dahrajtu. Alhamdulillah. Fadal. Wa li ma'na al-mujarrad. Nahwu tala'la az-zujaj. Dan dengan makna mujarrad. Boleh? Tu. Apa makna tala'la az-zujaju? Makna bersinarlah, menyalalah oleh apa? Kaca itu. Bersinarlah kaca itu. Boleh? Macam kita tengok batu permata, batu jenis berkaca. Ni baca batu anak pakai ni, panggil batu jenis berisi. Tak? Berisi. So lagi tak ada batu jenis berkaca tu. Kalau kita nampak dalil dia tu. Tu macam-macam lah. Kita tengok dalil orang pandai citanya, orang pandai cicing, dia pandai lah hurai dia. Orang-orang dia lagu mana dan sebagainya tu. Kita tengok tu, kita kata, tala'la az-zujaj. Boleh? Bolehkah kita panggil cicing tu mata cicing zujaj? Boleh. Sebab dia passing kaca. Az-zujaj bukan hanya untuk kaca. Kita kalau sebut kaca, kita tak faham kaca gini. So, kita akan faham kaca kan? Kalau orang mutabadir, orang awam, dia akan faham kaca. Kaca tingkap. Padahal ini kaca tak? Kaca, dan kita bukan cek gelas kah? Kaca. Cuma kita sebut dulu depan gelas yang berkaca. Tak? Gelas yang sifat dia daripada kaca. Idhafat li'anna mula basah. Gelas kaca tu idhafat li'anna mula basah. Boleh? Yang ni gelas yang terbina daripada kaca. Faham tak? Tu. Tafadhal. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan. Fahuwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun. تفعلل لا تتفعلل متفعلل متفعلل. صحيح. تدحرج يتدحرج تدحرجا ومتدحرج. فهو متدحرج وذاك متدحرج. تدحرج لا تتدحرج متدحرج متدحرج. مضاعف. تلألأ يتلألأ تلألؤا متلألأ. فهو متلألئ وذاك متلألأ. تلألأ لا تتلألأ متلألأ متلألأ. Boleh? Tu. Tu makna kepada apa? Itu contoh kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada tafa'lala. Okey, ni lah orang panggil ruba'i mazid fihi biharfin wahid. Boleh ruba'i mazid fihi biharfin. Kita akan ada satu lagi ruba'i mazid biharfaini. Mana ruba'i mazid biharfaini? Saya sebut mana? Yunqalu. Yang ruba'i mazid biharfaini dua ya wazan dia. If'alala dengan if'alalla. Bawah tu. Maksudnya musnad terai gini. Musnad terai ruba'i mazid satu huruf tadahraja. Lepas tu apa hukum yang berlaku pada tadahraja ni? Antaranya ilhaq. Tu musnad terai ilhaq dulu. Tak? Tu. Lepas tu musnad pun masuk if'alala. Boleh? If'alala ni ruba'i mazid tambah dua huruf. Atau ada hukum ilhaq berlaku pada dia. Musnad pun terai ilhaq. Lepas tu sekali lagi
rubai mazid tambah dua huruf yang kedua, iaitu if'alallah. Gitu cara musannaf dah. Okey. Tak apalah. Kita ambil dulu rubai mazid. Kita selesai dulu mulhaq. Kita selesaikan dulu mulhaq. Baik, kita jangan lupalah benda mulhaq ni kita syarah sama dah. Al-ilhaq, boleh? Al-ilhaq rukunnya ada 3. Pertamanya ilhaq, keduanya mulhaq, ketiganya mulhaqun bihi. Baik tu dah. Ilhaq, mulhaqun bihi. Ilhaq tu proses kita meniru suatu lafaz dengan suatu lafaz yang lain. Itu ilhaq. Yang kedua mulhaqun bihi. Mulhaqun bihi ni asal dia. Boleh? Mulhaqun bihi tu asal yang ditiru tu. Mulhaq pula adalah fara' dia. Fara' yang meniru asal tu. Ilhaq kita dah faham lah. Dia adalah kita jadikan suatu perkataan seperti perkataan yang lain untuk kita sama pada wazannya sahaja. Tak ada gharak lebih pada tu. Boleh. Tapi ana cerita dah kepada antum, kita ada 2 gharak. Kita ada 2 keadaan kepada mulhaq. Yakni mulhaq dengan makna semata-mata ilhaq, ini tiruk pada wazan sahaja, ataupun tiruk pada wazan berserta dengan tambah makna. Asal Aziz pada tanya malas soalan ni? Alhamdulillah. Kita sampai tepat dia lah. Okey. Tafadhal. Jelas dah mulhaq tu? Jadi kita kena faham 2 benda lah. Rukun ke apa rukun ni? Pada nombor ilhaq tu kita faham dah tadi 2 benda. Siapa yang meniru, apa yang ditiru. Mulhaqun bihi dalam bahasa Arab hanya ada 3 saja. Dahraja, atau kita sebut fa'lala, tafa'lala, dengan if'allala. Ataupun kita boleh sebut dengan umul bab dia, umul bab kepada mauzun dia, dahraja, tadahraja dengan ihran jama'. 3 ni je, hafal lah 3 ni dah. Baik, siapa yang akan ikut dia? Kita belajar dah dulu pada sulasi, pada mulhaq bagi dahraja, yang akan ikut dia adalah sulasi. Mulhaq kepada dahraja adalah sulasi mujarrad. Dia akan ikut dahraja, yakni dia akan buat diri dia menjadi seperti mana wazan fa'lala dengan dia tambahkan satu huruf dan dia ubahkan baris dia. Faham tak? Baik, sini musannaf nak tarik kepada kita siapa yang akan ikut, siapa yang akan ilhaqkan apa? Tadahraja ni. Siapa yang akan ilhaqkan tafa'lala ni? Kata musannaf, yulhaqus sulasi. Yang ikut dia tu sulasi juga. Tabaan sulasi mujarrad lah. Yang ikut dia tu sulasi mujarrad. Baik, sulasi mujarrad ada berapa huruf? 3 huruf. Berapa dia kena tambah untuk dia jadi seperti mana tafa'lala? Berapa? 2 huruf. Jadi dia akan tambah 2 huruf, itu yang pertama. Dan dia akan ubahkan baris dia sehingga jadi tafa'lala. Faham tak? Faham tak tu? Tanda molek Tafadhal su'ala. Yulhaqu thulathiyyu bitadahraja limutawa'ati mulhaqi dahraja. Tengok? Tengok Sazi? Tidakkah mutawa'ah ni makna? Bala. Dia adalah makna. Sah? Jadi adakah kita akan katakan ilhaq adalah semata-mata yang lain selain daripada sama dengan wazan? Tak. Kita ada sama dengan wazan dan kita ada bersama dengan makna. Tamam? Dia kata yulhaqus sulasiyyu bi tadahraja. Kita ilhaqkan sulasi dengan tadahraja li mutawa'ati, untuk menunjuk kepada makna mutawa'ah. Maksudnya mulhaq bi tadahraja ni mutawa'. Boleh? Tandalah lafaz ana tu kena tanda. Senang antum nak berapa? Nak murajaah balik. Yakni mulhaq kepada tadahraja itu adalah mutawa' kepada mulhaq bagi dahraja. Boleh? Yakni mulhaq
kepada tadahraja adalah mutawi' kepada dahraja dan dia ialah mutawa'. Siapa mutawa'? Mulhaq. Boleh? Dahraja. Faham tak? Maknanya kita kena ingat pula wazan kepada mulhaq dahraja. Ada berapa musannif sebut dalam ni? 7. 7 tu kena ingat. Faham tak? Fadal. Nahwu jalbabtu Zaidan. Aku memakaikan jilbab kepada Zaid. Fatajalbabah. Maka terpakailah ia akan apa? Akan jilbab itu. Boleh? Tu. Fadal. Wajawrabtuhu. Fatajawraba. Jawrab maksud apa? Memakaikan sarung kaki. Jawrabtuhu, aku memakaikan dia, aku memakaikan sarung kaki akannya. Herak. Maka gapo berlaku pada dia? Fatajawraba, maka jadi terpakai sarung kaki lah ia. Herak. Walitashbihi li asli al-fi'li. Ni makna yang kedua. Ni dahsyat lagi, tak ada. Ni tak biasa mari lagi sebelum ni. Mana ni? Tak? Maksudnya nyata adalah pada kita apa mulhaq boleh menunjuk pada mana. Lepas tu apa kita nak tangguh perkataan ulama yang dia tu lizinah. Jadi ulama sebut lizinah, ulama tak kata faqat. Ulama kata mulhaq ni tadi adalah li gharadil lafzi, tama ulama tak kata faqat. Tapi kalau ulama kata faqat juga, itu adalah iktibar ghalib dan takribun lil mubtadi'in. Sebab mubtadi'in tugas dia nak bezakan dulu hak ni makna, hak ni ilhaq. Tu dulu. Ataupun kita kata tujuan utama kepada ilhaq adalah nak menyamakan pada sudut lafaz, bukan nak menunjuk pada makna. Yang kedua, makna yang kedua adalah litashbih li aslil fi'li, untuk menyerupaikan asal fi'il. Boleh? Untuk menyerupaikan bagi asal fi'il. Jadi kita kena cari asal fi'il, dan fi'il yang berwazan dengan tadahraja ni dia nak tashbihkan asal fi'il. Dia nak tashbihkan asal fi'il. Boleh bahas situ? Tu. Fadal. Nahwu tashaqqana amran ay fa'ala fi'la asy-syaitani. Ay fa'ala Zaidun, kita nak tashbihkan fi'lu amrin. Kita nak tashbihkan fi'lu amrin ka fi'li syaitani, kerana asal fi'il dia daripada syaitan. Boleh? Tu. Jadi tashbihul fa'ili bi fi'li asli, dengan bi asli fi'li. Baik. Jadi tashbih situ tashbihu alfa atau tashbihu fi'lil fa'ili. Itu lagi aula. Tashbihu fi'lil fa'ili li aslil fi'li. Ataupun kita boleh sebut dengan ba, bi aslil fi'li, sebab dia musyabbah bih. Faham tak? Tafadhal. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Jadi yang pertama wazan dia tafa'lala. Boleh? Baik. Apa yang kita tambah pada tafa'lala? Pertama ta pada awal kalimah. Lepas tu kita tambah ke apa? Tambah salah satu daripada lam tu. Tamam?
Jadi tambah 2 je lah sini, jangan lupa lah. Boleh? Sebab kita ni mulhaq kepada tadah roja. Sulasi ke dia 3. 3 nak jadi 5 kena tambah 2. Jadi kita kena carilah 2 tu. Jadi yang pertama tafa'lala. Fadal. Sahihun tajalbaba yatajalbabu tajalbuban wa mutajalbaban fahuwa mutajalbibun wa dhaka mutajalbabun tajalbab la tatajalbab mutajalbabun. Jadi apa makna tajalbaba? Pakai jilbab. Kalau jalbaba, memakaikan jilbab. Baik tak? Makna lazim lah. Sebab mutawik kan kita belajar dia mesti lazim. Jadi syarat kepada mulhaq dahraja yang nak jadi mutawak kepada mulhaq tadahraja, dia mesti mutaaddi. Baik tak? Maknanya kalau dia lazim dah ketika dahraja, maka dia tak boleh jadi mutawak kepada tadah raja. Jelah. Okey. Fadal. Tafaw'ala yatafaw'alu tafaw'ulan wa mutafaw'alan fahuwa mutafaw'ilun wa dhaka mutafaw'alun. Tafaw'al la tatafaw'al mutafaw'alun. Boleh. Jadi tafaw'ala boleh. Ini tambah apa ni? Tambah ta dan tambah waw. Fadal. Sahihun tajawraba yatajawrabu tajawruban wa mutajawraban fahuwa mutajawribun wa dhaka mutajawrabun tajawrab la tatajawrab mutajawrabun. Boleh? Tapi setakat anda cari, ada lagi makna lain. Ada lagi makna lain kepada wazan mulhaq ni. Mulhaq kepada tadah raja ni, iaitu makna apa? Makna mujarrad dia. Lidalalati ala makna al-mujarrad. Contohnya takautsara li makna kathura. Takautsara ni masuk dalam tajawrabatu. Baik tak? Tu. Takautsara dengan makna kathura. Jadi takautsara menunjuk kepada makna kathura. Apa yang kita faham? Kita faham dia menunjuk kepada makna mujarrad. Faham dari situ? Kita boleh tulis walid dalalati ala makna al-mujarrad nahu takautsara bimakna kathura. Fadal. Tamaf'ala yatamaf'alu tamaf'ulan wa mutamaf'alan fahuwa mutamaf'ilun wa dhaka mutamaf'alun tamaf'al la tatamaf'al mutamaf'alun. Dia kata tamaf'ala. Apa kita tambah sini? Tak dengan mim fi awalih. Boleh? Tak dengan mim fi awalih. Fadal. Sahihun tamaskana yatamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan fahuwa mutamaskinun wa dhaka mutamaskanun. Tamaskan la tatamaskan mutamaskan. Tamaskana ada 2 makna. Buat jadi miskin ataupun mubalaghah. Merendah diri apa? Secara berlebihan. Itu tamaskana. Tamam? Tu. Jadi ketika ni ada makna lain adalah ada juga makna mubalaghah. Boleh ada juga makna mubalaghah.
تفيعل يتفيعل تفيعلا ومتفيعلا فهو متفيعل وذاك متفيعل تفيعل لا تتفيعل متفيعل متفيعل. Jadi yang ditambah sini adalah ta sebelum daripada fa dan ya selepas daripada ain. Tamam? صحيح. تشيطن يتشيطن تشيطنا ومتشيطنا فهو متشيطن وذاك متشيطن تشيطن لا تتشيطن متشيطن متشيطن. تفعول يتفعول. تشيطن masuk apa tadi? Tashbih. Boleh? Fa'ala fi'la syaitan. Waliyazbillah min dhalik. تفعول يتفعول تفعولا ومتفعولا فهو متفعول وذاك متفعول تفعول لا تتفعول متفعول متفعول. صحيح. ترهوك يترهوك ترهوكا ومترهوكا فهو مترهوك وذاك مترهوك ترهوك لا تترهوك مترهوك مترهوك. Boleh? Tarahwaka maksudnya terkejut. Boleh? Takut ataupun pening, bingung. تفعيل يتفعيل تفعيلا ومتفعيلا فهو متفعيل وذاك متفعيل تفعيل لا تتفعيل متفعيل متفعيل. Yang kita tambah adalah ta dengan ya yang berada selepas daripada ain. Boleh? صحيح. تشريف يتشريف تشريفا ومتشريفا فهو متشريف وذاك متشريف تشريف لا تتشريف متشريف متشريف. Ini mulhaq, ini mutawa' kepada syaryafa. Boleh? Mulhaq kepada syaryafa. Boleh? Syaryafa tulis dulu. Tulis tadi mutawa', tulis. Mutawi' syaryafa. Wa maknahu tulis pada syaryafa ay syaryafa az-zar'a. Syaryafa az-zar'a ay qata'a syaryafahu. Syaryafahu tu kena pada syariyaf az-zar'i lah. Maka apa berlaku kepada az-zar'u tu? Fata syaryafa. Dia pokok ni kan kita ada bahagian atas kita kalau pokok hak jenis menjela naik ataupun pokok hak jenis pokok perhiasan tu kan dia naik tinggi. Kita kerak syariyaf ni bahagian hak paling atas kita kerak. Jadi memotong syariyaf tu az-zar'a, maksud aku memotong bahagian atas daripada pokok itu. Fata syaryafa, maka terpotonglah pokok itu pada bahagian atasnya. Faham tak? Jadi syaryafa maksudnya memotong pokok pada bahagian atas. Boleh? تفعل يتفعل تفعليا ومتفعلا ومتفعل وذاك متفعلا تفعل لا تتفعل متفعلا متفعلا. صحيح. Apa dia punya tambah? Ta dengan ta pada awal kalimah dan juga alif pada akhir. Tabaan asal alif tu adalah ya lah. Yang ni tambah ke apa? Tambah ta dan tambah ya.
Tamam? صحيح. تسلقى يتسلقى تسلقيا ومتسلقا فهو متسلق وذاك متسلقا تسلقى لا تتسلقى متسلقا متسلقا. Boleh? Ana dah mana salqa, mana salqa? Dulu. Pada mulhaq dulu. Salqa makna merebus telur. Ya tak? Salqaitul bida. Aku merebuskan telur, fatasalqa. Boleh? Nah, tu. ينقل الرباعي إلى وزن افعلل بزيادة همزة الوصل والنون بعد العين. Ni adalah hak lain pula adalah. Ini untuk apa? Untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk rubai mazid tambah 2 huruf. Rubai mazid tambah 2 huruf. Fadal. Yunqalu الرباعي إلى وزن افعلل بزيادة همزة الوصل والنون بعد العين. وبزيادة همزة الوصل والنون بعد العين. Tambah hamzah wasal ai fi awalih. Tambah hamzah wasal pada awalnya. Wan nuni, ini dan tambah nun. Boleh? Dan tambah nun atau pada kata hamzatul wasilah ai bi ziyadatin nuni. Tambah nun tu ba'dal aini, selepas daripada huruf ain. Baiklah. Ada pun lam 2 tu kita tak kata tambah pasal apa? Sebab dia asal, dia kira rubai. Tu. Baiklah. Fadal. Limutawa'ati fa'lala. Boleh? Untuk mutawa'ah bagi fa'lala. Ni lain sikit. Tadi dia kata mutawa'ah kepada mulhaq fa'lala. Hak ni mutawa'ah kepada fa'lala. Yang ni apa kita bahas? Yang ni if'an lala adalah mutawi' kepada fa'lala dan dia tu mutawa'. Boleh? If'an lala tulislah situ. If'an lala adalah mutawi' kepada fa'lala yang mutawa'. Baik. Fadal. Nahwu harjamtul ibila fahranjama. Fadal. افعلل يفعلل افعلالا ومفعللا فهو مفعنعل وذاك مفعنعل وذاك مفعنلل. افعلل لا تفعلل مفعنلل مفعنلل. صحيح. احرنجم يحرنجم احرنجاما ومحرنجما فهو محرنجم وذاك محرنجم. احرنجم لا تحرنجم محرنجم محرنجم. Kata musannif ihranjama. Apa makna ihranjama? Terkumpullah apa? Kalau kita kata ihranjamal ibilu, terkumpullah oleh apa? Ibil, oleh unta-unta tu. Boleh? Bersesak-sesaklah. Jadi dia ni fi'il mutawi' kepada harjama. Maksud bila anda kata harjamtul ibila, aku menghimpunkan apa? Unta-unta tu fahran. Dia lebih kurang dengan makna jama'tun nasa fajtama'. Cuma untuk ihram jama' ni dia tak semesti makna kumpul. Dia boleh makna himpun, dia boleh makna bersesak-sesak. Faham tak? Fadal. يلحق الثلاثي بإحرنجم بزيادة همزة الوصل والنون بعد العين وتضعيف اللام.
kata musannif yulhaqus thulathi. Jadi yang berlaku ilhaq bahasa ni dalam bahasa Arab mulhaq ni so eh. Apa mulhaq? Sulasi so je. Boleh? Jadi mulhaq dalam bahasa Arab hanya sulasi. Mulhaqun bihi pula hanya ada 3. Apa 3? Fa'lala, tafa'lala, if'anlala. Hafal ya? Fadal. Jadi berapa kena tambah untuk kita tambah untuk jadi ihram jamal ni? Sulasi. 3. dah? Fadal. يلحق الثلاثي بإحرنجم بزيادة همزة الوصل والنون بعد العين وتضعيف اللام. Tambah hamzah wasal ay fi awalih. Lepas tu wan nun. Nun ni tambah mana? Bainal aini wal lamil ula. Boleh nun ni bainal aini wal lamil ula. Dan tadai fil lam lah. لمطاوعة اللازم نحو اقعنسس الرجل. افعل للا يفعلل افعلالا ومفعللا فهو مفعلل وذاك مفعلل افعلل لا تفعلل مفعلل مفعلل. صحيح اقعنسس يقعنسس اقعنساسا ومقعنسسا فهو مقعنسس وذاك مقعنسس اقعنس اقعنسس لا تقعنسس مقعنسس مقعنسس. Kata musannif ik'ansasa ni ik'ansasar rajulu. Dia kata untuk mutawa'ah lazim. Untuk mutawa'ah lazim. Boleh? Maksudnya dia tu tadi mutawi', lepas tu mutawa' dia tu lazim. Ni dahsyat. Faham tak? Mutawa'ah kepada lazim. Ataupun kita boleh takbir ke sini dengan makna apa? Dengan makna mubalaghah lazim. Bukan mutawa'ah lazim, ai mubalaghah lazim. Boleh? Sebab ikan sasa makna dia berdiri tegak. Boleh? Makna dia berdiri tegak. Berdiri straight. Boleh? Berdiri straight. Fadal. If'anla يفعل افعلاء ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعلا افعل لا تفعل مفعلا مفعلا. Boleh. Dan setakat ana cari pun ik'ansasa dia kata ik'ansasa adalah mubalaghah fi qa'asa. Boleh. Mubalaghah fi qa'asa ay kharaja sadrahu wa dakhala zahrahu. Ni je lagi ni. Jali tegak, jali orang tabik dada. Angkuh. Boleh. Itu ik'ansasa. Jadi wallahu alam bagaimana musannif kata dengan makna mutawa'ah kepada lazim. Apa yang musannif nak dengan makna mutawa'ah pada lazim. Boleh? Wallahu alam lah, sebab setakat ana carinya itu sahaja yang kita jumpa. Kalau kata bermakna lazim, ada. Memang sah lah makna lazim tu. Sebab ik'ansasa ar-rajulu ni warid juga tanpa mubalaghah. Yakni ik'ansasa ada 2 makna. Berdiri tegak tanpa mubalaghah ataupun berdiri tegak dengan mubalaghah. Faham tak? Mendabik dada dengan mubalaghah. Faham? Jadi ada 2 makna yang warid. Yalah. Jadi apa makna mutawa'ah? Wallahu alam. Tadi tak ada mutawa'ah lazim mana sah? Mubalaghah lazim. Ada siapa-siapa pakai nuskah lama tak? Takut-takut ada dalam nuskah lama tu lah. Sekali ada sini ya. Kalau ada siapa ada PDF datang ni? Tak ada. Sekejap nak tengok deh. Kalau kita boleh selesai lalu, ahsannya lagu tu lah.
Sebab setakat Ana cari tu tak jumpa. Tapi Ana tak cek nuskah lama tu. Molek ni kitab ni ditulis syarah. Ada setengah kitab ulama Indo. Rabi' ulama Indo. Mutawa'atil lazim, tashih, mubalaghatil lazim. Yang siap tulis lagi. Tashih, mubalaghatil lazim. Maksudnya apa? Bukan nasar ya kata kita. Yang ni ala zahirnya bukan mutawa'atil lazim. Tapi apa? Mubalag. Sebab mutawa' ni dia mesti apa? Mutaaddi. Jadi apa makna mutawa'atil lazim? Wallahu a'lam dah. Boleh tak Ustaz Aziz? Jadi anda tak nampak lah apa makna ni. Mungkin Ustaz Aziz boleh mendalami lagi lah. Tapi nak mendalami secara mana Ustaz Aziz? Setakat anda dalami itu dua ya makna ik'an sasa. Sama ada dengan makna apa? Sama ada dengan makna mujarrad bidunil mubalaghah ataupun dengan makna mubalaghah. Tafadhal. Sahihun islamqa yaslamti. Oh, tadi baca sekali lagi wazan. Siapa dah? Kita undur semula ni. If'alla yaf'alli if'illa'an wa muf'allan fa huwa muf'allin wa dhaka muf'allan if'alli la taf'alli muf'allan. Sahihun islanqa yaslanqi islinqa'an wa muslanqan fa huwa muslanqin wa dhaka muslanqan islanqi la taslanqi muslanqan. Ini. Kata musannif islanqa. Tak ada tisu situ. Bersih-bersih puasa dia kena gitu. Dia tak sedap kok. Zirah ni tak? Islanqa yaslanqi islinqa'an wa muslanqan fa huwa muslanqin wa dhaka muslanqan islanqi la taslanqi muslanqan. Jadi islanqa ni dia tak sama dengan istalqa. Lain pula. Mana? Jadi apa makna islanqa? Berbaring ataupun bersandar. Boleh? Tu. تفضل. ينقل الرباعي إلى وزن إفعال بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام. همزة الوصل أي في أوله.
Jadi dua sahajalah wazan mulhaq kepada ihram jama' tu. Dua sahaja. Boleh? Tapi kalau tengok dalam Kafawi, tengok dalam Syekh Muhyiddin, dia kata banyak lagi. Dia kata banyak lagi. Jadi kita pun nak tahulah banyak lagi tu tak? Fadal. ينقل الرباعي إلى وزن إفعلل بزيادة همزة الوصل وتضعيف اللام لمبالغة اللازم نحو اقشعر الجلد. إفعلل يفعلل إفعلالا وفعليلة. Mana? إفعلالا وفعليلة. وفعليلة ومفعللا فهو مفعلل وذاك مفعلل. افعل الله لا تفعل الله مفعلل. صحيح. اقشعر يقشعر اقشعرارا وكشعريرة ومكشعرا فهو مكشعر وذاك مقشعر. اقشعر لا تقشعر مقشعر. Isyara makna benamang bulu rama. Boleh? صحيح. اطمأن يطمئن اطمئنانا وطمأنينة ومطمئنا فهو مطمئن وذاك مطمئن. اطمئن لا تطمئن مطمئن. Makna dia apa? Tenang lah. Tamakninah. Tammat tasrif al-istilahi bi'aunil malikil mannan. Habislah. Apa? Tasrif istilahi yang nak cerita dengan makna tahwilul aslil wahidi ila amsilatil mukhtalifah. Adapun selepas daripada ni, ini orang panggil tasrif lughawi dah. Faham tak? Ini orang panggil tasrif lughawi. Maksudnya bila dia berlaku perubahan tapi makna fa'il tu tak berubah. Makna asal tu tidak berubah. Faham tak? Jadi perubahannya sama ada pada fa'il. Faham tak? Perubahannya memang ada perubahan pada binaan tapi berubah makna tu pada fa'il. Bukan pada asal maddah tu. Faham tak? Ini kita akan nampak kesan besar bila kita belajar ilmu wadha'. Bila kita belajar ilmu wadha'. Jadi insya-Allah lah untuk setakat ni sahaja pagi ni. Kita sambung. Kalau tak ada kelah halaqah malam ni, sambung malam ni ya. Kalau tak ada kelah halaqah malam ni, tak gaya malam ni. Dua kait. Faham tak? Kalau gaya malam ni, anak akan bicara dulu dengan apa? Halaqah. Kalau dia kata cuti dah, walaupun tak gaya, maka kita buatlah kelas malam ni. Tapi kalau dia kata buat kelas kalau gaya pun, tu dahsyat. Tapi kalau dia kata tak payah buat kelas dah dan malam ni pun tak gaya, kita baca malam ni. Tamam? Wa illa hari raya kedua. Hari pertama insya-Allah kalau tak ada apa-apa, ada rezeki nak baca musasar. Siapa nak marilah. Musasar hari raya. Tengok dulu lah. Anak ke WhatsApp dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma